Ni tak ada stiker tu. Selamat, aku boleh urus ni. Kira kan Lupa tak ada stiker tu. Bahaya. Ada stiker tu. Jangan ada stiker tu. Aku cari relax. Selamat boleh kat situ. Boleh? Dia apa putih tu. Boleh duduk sini. Ni. Oi, Berapa lah? Ada ya? berapa? RM10. Kilo. Banyak ah. Ya. Derek. Cari aku je. Cari. Dia seorang yang nak apply nak dia tu macam tak ramai je kali ni. Macam mana kita nak dapat? Duit saksikan kita. Nanti aku cuba carikan budak asrama ni. Ramai yang kenal. Tak ada stiker. Dapat income. Tak. Hey. Ada duit ni. Ada duit nak settlekan masalah. Boleh settle. Pasal sama. Ada dia kan ni boleh. Terus dia. Tapi dalam training. Kuat. Ya, ni tak ada stiker ni tapi dalam list dia. Macam mana? Biar je. Ya. Dia orang ada dah dalam tu. Tapi ni motor kat saya ni tak ada. Tak ada tele. Cuma lagi saman. Nampak bawah mata. Tak ada stiker. Pusat. Ada kan? Ajak jam. Pusat. Ustaz, jom bang. Wih. Asal ke saman pula ni? Ya dah. Kita ikut motor ni? Asal kena pula ni? Kita tengok motor tu. Motor ni tak ada pun. Apa benda ni? Dah raga tak ada. Dah lagi repot kat situ. Aku rasa ada satu tak kena lah. Saya nak tanya ni. Saya rasa ada something tak kena ke dekat saman motor tu. Kenapa? Ni apa ni? Apa? Kenapa ni surat saman Tapi kita orang dah bayar dah untuk stiker itu. Bayar untuk stiker. Korang ya berapa? Korang first year kan? Ya. First year mana boleh apply stiker? Tak tahu era kolej Idaman. Oh ya ke? Tapi hari tu macam mana ni? Korang bayar ke siapa ni? Tak apalah. Nanti saya akan buat ni sebagai laporan. Nanti kita orang proses. Baik. Terima kasih buat laporan. Baik. Lah. Kita ada nampak kan? Kau bagi tahu lah, aku takut lah. Boleh lah. Kau bagi tahu. Assalamualaikum, Encik. Hari tu kan, korang ada nampak student ni, dia macam bagi duit dekat ada dua orang JKT. Duit lah? Duit apa tu? Saya dia tahu tak? Dia tu je, dia cerita dia. Korang jalan-jalan. Jadi korang nampak, dia orang bagi duit. Lepas tu dia ada sebut perkataan clear dengan clear. Stiker dia yang clear. Sampai bagi duit. Sambil salah-salah. Dia cium lah duit tu. Uish. Dah suspicious lah. Agak-agak kenal ni siapa orang tu. Tak kenal. Tapi kalau macam bentuk dia pakai spek. Perempuan dia pakai spek. Lepas tu lelaki dia macam basic. Tapi dia semua topi. Ni dia orang ni yang menerima duit lah. Siapa agak-agak dalam jawatan namanya apa? Kenal? Security je ya. Iki lah. Oh, dia orang jadi duit. Yang bagi duit pun tak tahu apa. Tak, tapi dia tak tahu. Tak. Sekarang tu terima kasih buat laporan sebab tadi pun korang baru dapat laporan lebih kurang tak? So nanti kita akan buat sesuai time. Terima kasih atas laporan ni. Terima kasih. Baiklah, kita mulakan persidangan mahkamah ini
dengan saksi yang pertama iaitu pegawai keselamatan memberikan hujah mereka. Silakan. Terima kasih Yang Arif. Okay, begini. Pada mulanya kami mendapat menerima laporan daripada 2 orang mahasiswi UMT yang telah membuat laporan yang mereka nampak bahawa saudara JPKK dan saudara JPKK sedang menerima wang kopi ataupun diberi nama rasuah lah daripada mahasiswa yang membawa motosikal ke dalam polis KMN. Kenapa mereka buat macam tu? Sebab saya rasa mahasiswa yang bawa motor ni iaitu Haras dan Anik, mereka sedang bawa motor tapi mereka first year, jadi mereka tak ada stiker, diorang tak boleh apply stiker. So apa yang diorang lakukan adalah diorang memberi wang rasuah kepada JPKK iaitu Hairi dan Naisha untuk mendapatkan nombor plate motor mereka ke dalam list, clear list apabila dicek oleh pihak keselamatan. Jadi itulah serba sedikit daripada pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pihak keselamatan. Sekarang dipersilakan daripada saksi untuk memberikan hujah tentang apa yang terjadi pada hari kejadian. Silakan. Ya betul tuan, sebab masa tu kami berdua nampak mereka berempat di satu table ni, diorang macam bagi-bagi duit macam tu lah. Waktu tu kita orang nak jalan, lepas tu kita orang nampak ada 2 orang student ni, dia bagi duit dekat JPKK ni. Lepas tu kami terdengar lah dia mention perkataan stiker dengan perkataan clear. Angga-angga waktu kejadian tu pukul berapa? Lebih kurang pukul 11-12 macam tu lah, waktu rehat pelajar. Dia bagi duit terus atau dalam sampul ke, ada gerakan ke? Kita orang nampak student tu dia salam dengan JPKK. Kami nampak yang mau RM50. Lepas kami dengar perbualan mereka tu, kami terus beritahu kepada pegawai keselamatan. Saya mendapati di sini Hairi dan Aisyah telah menerima duit daripada Anik dan Haras sebagai sumber rasuah untuk Anik dan Haras mendapat stiker pelajar membawa kenderaan. Betul ke Aisyah dan Hairi? Betul tuan. Anda mengaku yang anda bersalah? Mengaku tuan. Anik dan Haras mengaku yang anda memberi? Mengaku tuan. Dan didapati Anik dan Haras telah memberi rasuah kepada Naisha dan Hairi. Jadi di sini kedua-duanya akan dikenakan tindakan disiplin, digantung selama 1 semester dan dilucutkan jawatan serta kemudahan kolej.